Untuk double dia ada juga ferro untuk double kan, untuk kita looping kabel live. Alhamdulillah kita dah siapkan pasang tu mobil untuk pelajar kelas wiring di Madil Academy. Cumanya saya tengok learning ada sedikit masalah yang mana pencahayaan dia kurang. Ni siang hari kalau malam dia agak gelap sikit. Jadi saya cadang saya nak tambah lampu lebih banyak lagi. Ini planning yang telah saya buat, yang mana kita akan tambah untuk satu switch kontrol 3 lampu, satu switch kontrol 3 lampu, satu switch kontrol 3 lampu, satu switch kontrol kipas, satu switch kontrol kipas, dan satu switch kontrol lampu ni. Jadi semua load ni akan ambil satu data baru daripada DB. Untuk lampu baru, body untuk lampu LED kan, tu biasanya bila kita buka supit, kalau dia gini je dia akan berubah kan. Jadi kita masuk je dia punya telinga ni, kita masuk sini sir, kita masuk sini sir. Untuk lampu LED memang mudah. Jadi kita dah pasang semua telinga pada bodi lampu ni. Maknanya satu telinga untuk live dan satu telinga lagi untuk kabel neutral. Dia lampu LED ni memang senang. Okay, jadi next kita pasang main female pada kepala dia ni. Dan selepas tu apa kita kena buat? Kita pasang lampu dan kita buat laluan untuk kabel lah, untuk bagi mudah. Biasanya saya akan buat macam tu lah. Alhamdulillah kita dah siap buat laluan kabel. Okey, jadi kita pakai double untuk baseboard yang ada untuk pasang regulator kipas dengan switch. Yang ni yang model double, dia ada yang single-single kan. Okey, yang ni laluan untuk switch. Okey, pergi ke load, naik ke lampu, satu switch, bawah 3 lampu. Okey, satu switch untuk satu kipas. Okey, yang ni satu switch untuk 3 lampu, satu switch untuk satu kipas, dan satu switch untuk 3 lampu. Jadi kita jalan yang tepi tu. Okay, ni satu switch, satu lampu daripada situ kan. Okay, jadi kita akan ambil supply, tarik daripada TV direct. Biasanya untuk tarik kabel, saya akan pilih point yang paling hujung ni. Saya akan tarik, mana jolok pula daripada sini, standby kabel dekat lubang tu, kita tarik masuk live neutral dengan earth. Lepas tu kita looping. Okay, untuk switch kita standby untuk tarik ke situ kabel lah dia guys. Sebabnya kita nak fikir macam mana kita nak balik kabel neutral dengan earth, nak balik ke DB ni. Cara yang paling senang, kita terpulang dekat tua-tua creativity, macam mana cara yang paling mudah. Kita ambil puller ni, kita jolok je dekat point yang paling hujung sekali ni. Jolok masuk sampai tu kat situ. Daripada situ kita tarik kabel, tarik mari sampai sini. Bila dah sampai hujung ni, kita ambil kabel live neutral earth, kita tarik masuk ke point ni, tarik sampai hujung situ balik. Tempat kita masuk puller tu kan. Okay, lepas tu yang putih ni untuk pergi kabel ke switch, kena di sini. Siap satu untuk bahagian ni kan, untuk kontrol 3 lampu ni, satu switch. Alhamdulillah kita dah siap tarik wiring. Okay, dekat switch ni mesti ada 7 rat kabel lah. Tempat ada next switch untuk pergi ke load, dan satu live daripada DB. 2, 4 net. Ini satu live daripada DB. Okay, kita settle semua, tarik wiring. Okay, yang balik ke DB mesti ada 3 rat lah. Live, neutral dengan earth, akan masuk ke DB. Biasanya lepas saya siap tarik wiring, saya akan fitting dulu dekat load. Okay, lampu dengan kipas. Walaupun tak ada kipas lagi, kita terus bubuh connector untuk kita looping yang neutral dengan earding. Okay, lepas tu sebelum kita fitting dekat DB, kita akan fitting dekat switch dulu. Di sini dah marking dah kan. Okay, maknanya kalau dekat switch ni kita tengok
dia ada tulis okey, yang L ni maknanya live daripada DB. Kabel warna merah ni kita kena looping lah. Looping sini, looping sini, looping sini, lepas tu looping ke switch satu lagi dekat bahagian L. Lepas tu dekat sini dia ada tulis 1W. 1W ni dia tubik pergi ke load. Untuk kerja-kerja fitting, nak bagi nampak kemas lagi cantik, tuan-tuan boleh gunakan ferrule ni. Yang ni kabel size 1.5mm, pakai ferrule yang size 1.5mm. Okay, yang untuk double dia ada juga ferrule untuk double kan, untuk kita looping kabel live bagi supply yang daripada DB dia. Okay, lepas tu lupa saya nak share kat tuan-tuan, yang untuk switch nombor 3 dengan 6 yang kipas kan, dia pergi naik kat kipas kan, yang ni jangan masuk dekat switch ni. Yang ni tuan-tuan standby dekat regulator. Okay, daripada switch ni tarik satu wire pergi dekat regulator ni. Sama juga yang sebelah lagi, daripada switch ni tarik satu wire pergi kat regulator untuk bagi api. Maknanya bila kita on switch ni, dia masuk regulator baru pergi ke kipas. Macam tu dia punya konsep. Alhamdulillah, kita dah siap kerja-kerja fitting dekat switch ni. Okay, yang dekat regulator kita masuk dekat connector. Jadi kita selit je dekat belakang ni dulu, sementara kita nak pasang regulator kan. Regulator tak ada lagi. Yang dekat switch ni saya terangkan sekali lagi, yang dekat bahagian tengah ni dia tulis L live daripada DB. Jadi kita looping untuk bagi supply dekat load. Kita looping je ke switch sebelah ni sebab dia dalam satu litar yang sama. Okey, dekat bahagian tengah. Okey, dekat tepi ni dia tulis 1W. Okey, yang ni maknanya pergi ke load lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beres. Untuk kabel yang pergi ke DB ni kan, dia ada live, neutral dengan earth. Okey, saya buat lukisan sikit. Untuk kabel live, maknanya dia akan mari, dia akan masuk ke MCB. Sama ada C6 ataupun C10 untuk kegunaan litar cahaya lah, lampu kipas. Lepas tu untuk kabel neutral, dia akan pergi ke neutral bus bar. Okay, lepas tu untuk kabel earding, dia pergi je ke bus bar. Senang je tuan-tuan. Jadi alhamdulillah siap dah kita punya satu circuit untuk litar cahaya, lampu dengan kipas. Yang ni pergi kat switch tadi. Okay, saya lukis sikit. Ini ada kotak kan. Kat switch tu dia ada net terminal 3 switch. Okey, gitu kan. Okay, jadi dia ada tulis L dengan 1W, L1W, L1W, L1W. Sama juga ni L1W, L1W. Okay, maknanya kabel live daripada DB akan masuk dekat L. Lepas tu dia looping dekat L, dia looping dekat L ni. Lepas tu dia looping dekat L sebelah, looping dekat L ni, dan dia looping pada L sini. Okey, lepas tu saya ambil warna hijau. Okay, maknanya yang pergi ke load, yang ketubik pergi ke load 1W ni. Okey, ni pergi ke, contoh pergi ke lampu nombor 1 ni. Okey, ni pergi ke lampu nombor 2 ni. Okey, yang ni pergi ke kipas. Pergi ke kipas. Okey, yang ni seterusnya pergi ke lampu yang kepak ni. Tak. Okey, yang seterusnya sini 1W. Oh, ni salah. Bukan ambil dekat L. Ambil pada 1W bagi peluk 1W. Okey, ni 1W pergi ke lampu yang nombor 5, dan last sekali daripada 1W pergi ke kipas ni. Maknanya senang je, yang 1W ni kita pergi ke load. Alright, alhamdulillah kita dah selesai buat kerja-kerja fitting semua. Dekat DB pun kita dah masuk dah. Jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni tu nombor 1, dia kontrol
dekat bahagian sini. Nampak sekarang ni dalam keadaan tak berapa jelas cahaya dia. Okey, jom. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga ni kipas. Kita on dia, tapi dia tak ada kipas lagi. Okey, yang keempat ni yang ujung sekali tu. Alhamdulillah. Okey, yang kelima ni kat dinding tu. Okey, ni yang keenam kipas tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Cerah, terai-terai kelas kita. Semoga dapat bagi keselesaan kepada peserta-peserta Madu Academy untuk belajar wiring. Okay, kalau kita nak healing, kita tutup semua, tinggal aku ni saja. Beres. Alhamdulillah.